Baiklah murid-murid, hari ini akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan mengetahui makna semangat patriotisme. Yang pertama, semangat patriotisme ialah perasaan cinta, taat setia dan bangga terhadap negara. Yang kedua, semangat patriotisme boleh dizahirkan melalui tindakan mempertahankan maruah negara, menghormati lambang-lambang kenegaraan dan menyumbang kepada kemajuan tanah air. Murid-murid boleh menggunakan dua teknik membaca telah digunakan. Yang pertama, KWLH. Teknik ini untuk mengaktifkan minda, menetapkan fokus dan merumuskan maklumat. Manakala teknik SQ4R untuk membaca secara berstruktur, mencatat dan mengulas isi dengan lebih teratur. Seterusnya, cikgu menggalakkan murid-murid untuk memperolehi ilmu tambahan berkaitan dengan semangat patriotisme dengan membaca bahan-bahan lanjutan. Murid-murid boleh membaca berita, artikel atau kisah-kisah tokoh pejuang negara dari lain sumber, iaitu portal berita rasmi, berita harian, putusan dan bernama. Yang kedua, buku berkaitan tokoh patriotik. Yang ketiga, bahan bacaan dalam laman sesawang Perpustakaan Negara Malaysia, iaitu PNM e-Resources. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid dapat menyemai semangat patriotisme dalam diri kerana semangat tersebut dapat mewujudkan generasi yang cinta akan negara. Cikgu berharap objektif pembelajaran hari ini tercapai. Sekian, terima kasih.